Ini adalah 10 filem yang terbaik pada tahun 2025. 1. Avatar, Fire and Ash. Sambungan daripada dunia Pandora yang penuh dengan keajaiban dan aksi yang pasti memukau. 2. F1, The Movie yang bakal memperkenalkan dunia Formula 1 melalui filem aksi dengan Brad Pitt sebagai bintang utama. 3. Neza 2, Ao Bing Zuan pasti tak mahu dilepaskan, sequel dari animasi China yang mencatatkan kejayaan besar. 4. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle akan menyambung kisah pertempuran epik Tanjiro dan rakan-rakannya. 5. From the World of John Wick, Ballerina pula membawa kita ke dalam dunia penuh ketegangan dengan kisah seorang pembunuh upahan wanita yang menawan. 6. Superman pun kembali dalam bentuk reboot oleh James Gunn, membawa nafas baru untuk penggemar superhero. 7 dan 8. Bagi penggemar seram, 28 Years Later dan Final Destination. Bloodlines pastinya memberikan pengalaman menakutkan dengan plot seram dan zombie yang pasti mengejutkan. 9. Perayaan Mati Rasa menjanjikan kisah drama yang mengharukan. 10. Agent Ali The Movie 2 meneruskan kisah animasi yang penuh aksi dan kecerdikan. Korang boleh komen di bawah topik apa yang menarik untuk video seterusnya. Okay, kita berjumpa next video. Jangan lupa like, share dan follow. Bye-bye.